Pasaran saham bukanlah tempat yang adil untuk semua orang. Ada sesetengah pihak dalam pasaran yang mempunyai akses kepada maklumat yang lebih baik daripada awak. Maklumat mereka lebih banyak, lebih cepat dan lebih berkualiti. Dan seringkali mereka sudah buat keputusan pelaburan berdasarkan maklumat itu sebelum awak tahu apa yang berlaku. Dalam bidang akademik, fenomena ini dipanggil information asymmetry. Maksudnya, mudah je. Dalam sebuah transaksi, satu pihak tahu lebih daripada pihak yang satu lagi. Dan dalam konteks pasaran saham, pihak yang tahu lebih banyak tu bukan awak dan saya. Apa yang saya nak buat dalam video ini adalah mendedahkan apa sebenarnya yang berlaku, apa yang awak boleh buat secara realistik sebagai pelabur runcit dan apakah had dia. Welcome to Sembang Finance. Video ini ditaja oleh Mumu. Komisen kosong untuk 180 hari, pulangan cash plus sebanyak 6% dan sign-on bonus sehingga RM1,900 untuk pengguna baru. Sekiranya awak masih belum register, pastikan awak menggunakan kod saya untuk menikmati bonus ekstra sebanyak RM100. Pergi ke dalam apps Mumu awak, pergi ke butang carian dan type special deposit dan isikan kod saya SF18. Ya, semudah itu. Okey, jom kita tengok apa sebenarnya data yang menunjukkan. Mengikut Brad Barber dan Terence Odean, dua ahli akademik kewangan daripada UC Davis dan UC Berkeley telah menghabiskan sebahagian besar kerjaya mereka untuk menjawab satu soalan. Apakah prestasi pelabur individu yang biasa dalam pasaran saham? Mereka telah mengkaji lebih daripada 66,000 akaun daripada beberapa broker selama 6 tahun. Dan kajian mereka menunjukkan bahawa pelabur individu biasa secara purata tidak akan mengatasi prestasi pasaran. Tapi maklumat yang paling menarik adalah ini. Orang yang paling aktif berdagang biasanya juga adalah mereka yang mendapat pulangan yang paling rendah. Kenapa jadi macam ni? Sebahagiannya adalah sebab kos transaksi. Tapi sebab yang lebih besar adalah tingkah laku pelabur itu sendiri. Adalah didapati pelabur runcit biasanya beli saham apabila sesuatu kaunter hangat dilaporkan dalam berita atau setelah mereka nampak pergerakan harga kaunter itu naik. Masalahnya, bila awak baca tajuk berita itu, maklumat itu sudah lama priced in. Maksudnya, pergerakan harga itu sudah pun dicerminkan dalam harga saham. Dan bila awak masuk, awak biasanya masuk di belah hujung pergerakannya, bukan di peringkat awal. Dan siapa yang biasanya masuk awal? Institusi, hedge fund, dana pencen macam EPF, fund manager seperti Vanguard dan BlackRock. Ini adalah organisasi dengan research team sepenuh masa. Dia ada data proprietary, dia ada kuasa untuk menganalisa maklumat itu lebih cepat daripada mana-mana pelabur individu. Itulah sebabnya mereka boleh masuk posisi dan keluar lebih awal dari awak. Kelebihan ini adalah bersifat struktur dan ia tidak boleh dihapuskan oleh pelabur runcit. Tapi kita boleh mengurangkan jurang itu dan saya akan kemukakan 3 langkah yang kita boleh buat. Langkah pertama dan yang paling kukuh disokong oleh kajian akademik adalah insider buying yang sah dari sisi undang-undang. Okey, insider buying dalam konteks ini bukan yang macam Donald Trump punya. Yang dia buat apabila dia beli minyak, lepas tu dia pergi serang Iran. Itu memang salah di sisi undang-undang. Kalau awak kena tangkap, memang awak akan masuk penjara. Tapi jangan risau sebab awak dan saya pun tak akan ada akses kepada maklumat itu. Insider buying yang saya maksudkan adalah apabila individu yang bekerja dalam sebuah syarikat, contohnya CEO, CFO ataupun ahli lembaga pengarah, orang yang penting macam tu, yang ada akses kepada maklumat dalaman, dia pergi ke pasaran terbuka dan beli saham syarikat mereka sendiri dengan duit poket mereka sendiri. Mengikut undang-undang, ini adalah informasi yang mesti didedahkan kepada orang awam. Di Amerika Syarikat, mereka kena file satu dokumen yang dipanggil Form 4 kepada SEC, iaitu Badan Pengawal Selia Pasaran Saham Amerika Syarikat, dalam masa 2 hari bekerja. Dan dokumen itu terbuka kepada semua orang. Mengikut Lucky Nishok dan Lee, dalam kajian mereka yang telah memeriksa setiap insider trade di semua bursa saham utama Amerika Syarikat dari tahun 1975 sehinggalah 1995, apa yang mereka jumpa adalah insider trading di pasaran terbuka, khususnya pembelian saham, dapat meramalkan pulangan positif yang luar biasa.
Dan signal ini paling kuat dalam syarikat yang lebih kecil. Awak bayangkan macam ni. Kalau awak adalah CEO sebuah syarikat, tiap-tiap minggu awak pergi meeting, awak tahu sales naik ke turun, awak tahu apa yang akan berlaku dalam 6 bulan yang akan datang. Dan lepas semua tu, awak bercadang nak keluarkan simpanan sendiri untuk beli saham syarikat awak. Bukankah itu menunjukkan keyakinan tentang masa depan syarikat tersebut? Itulah logiknya. Tapi ini hanya boleh dibuat untuk insider buying. Insider selling lain cerita. Sebab semua orang boleh jual saham atas pelbagai sebab yang langsung tak kena-mengena dengan prestasi sesebuah syarikat. Mungkin mereka nak beli rumah baru, that's why dia jual saham, kita pun tak tahu. Kajian tentang insider selling sebagai signal jauh lebih lemah. Jadi kalau awak nak kaji data insider, fokus pada pembelian. Di situlah signalnya lebih bermakna. So sekarang awak mungkin tanya, macam mana saya nak cari maklumat ni? Sebenarnya semua maklumat ini wujud dalam data yang boleh diakses oleh orang awam. Masalahnya maklumat dia berselerak dan memang akan memakan masa yang banyak untuk dikumpulkan. Tapi di sinilah Mumu boleh menolong korang semua kerana Mumu dah kumpulkan semua maklumat ini dalam platform mereka. Untuk akses kepada maklumat insider activity, pergi ke saham yang awak mahu, cari shareholders dan tekan insiders. Di situ awak boleh nampak insider activity. Langkah kedua yang kita boleh buat adalah lebih kepada cara kita buat research. Tapi saya rasa ini underrated. Ramai orang tak bagi perhatian yang cukup kepada topik ini. Ideanya macam ni. Syarikat-syarikat dalam sebuah sektor tak wujud secara berasingan. Mereka hidup dalam satu ekosistem. Ada pembekal, ada pelanggan, ada pengedar. Dan bila sesuatu yang besar berlaku kepada satu syarikat, kesannya boleh dirasai di seluruh rantaian bekalan. Contoh paling mudah, tengok sektor AI sekarang. Semua orang tengah fokus kepada nama-nama besar. Contohnya Nvidia, Microsoft, syarikat-syarikat hyperscaler. Kalau awak sekarang baru nak masuk, mungkin harganya dah agak tinggi. Tapi kalau awak fikirkan sebentar, siapa yang buat memory chip untuk GPU Nvidia? Siapa yang supply cooling system untuk data center? Siapa yang jual network equipment yang sambungkan semua data center tu? Syarikat-syarikat itu mungkin kurang hype, tapi juga mungkin harganya jauh lebih berpatutan. Itulah supply chain research. Mengikut kajian Cohen dan Frazzini yang diterbitkan dalam Journal of Finance pada 2008, menunjukkan bahawa pasaran memang lambat untuk price in perubahan kepada syarikat-syarikat yang terpini. Biasanya ada lag, so mungkin ada peluang di situ. Cara pemikiran ini memang disokong kajian, so kalau awak berminat, boleh cuba. Untuk cari maklumat ini, pergi ke markets, United States, investment teams. Di sini katakan kita pilih AI, awak akan nampak semua syarikat-syarikat yang berkenaan. Upstream, downstream dan sebagainya. Tak payah pun awak cari sendiri. Mumu dah list semua saham-saham yang berkaitan. Bukan itu saja, awak juga boleh semak data-data penting semua syarikat dalam rantaian yang sama seperti market cap, PE ratio dan lain-lain. Supaya awak pun boleh faham dengan lebih menyeluruh sebelum membuat keputusan trading. Cara ketiga yang saya nak perkenalkan kepada anda semua adalah Unusual Options Activity. Konsep ini menggunakan pergerakan options untuk meramalkan pergerakan pasaran. So, di sini awak perlu faham sikit asas-asas option. Kalau awak tak pernah tengok options, saya ada beberapa video di sini yang awak boleh tengok nanti. Tapi Unusual Options Activity memang satu fenomena yang wujud. Mengikut Penn and Poteshman, menggunakan dataset daripada Chicago Board Options Exchange, telah mendapati bahawa apabila pembelian call options untuk sesuatu saham meningkat secara luar biasa, saham tersebut cenderung untuk outperform dalam beberapa hari yang berikutnya. Punca kebolehramalan ini menurut kajian mereka adalah maklumat bukan awam yang dimiliki oleh pedagang yang lebih tahu. Dan of course mereka ingin melabur pandangan itu melalui options kerana leverage-nya lebih tinggi. Tapi kalau saya nak jujur, sungguh pun signal ini wujud, ia juga yang paling susah untuk digunakan. Kerana volume options yang luar biasa boleh berlaku atas banyak sebab yang sah dan bukan hanya kerana ada orang tahu sesuatu. Contohnya untuk hedging dan sebagainya. Untuk bezakan antara maklumat yang benar-benar berguna, memerlukan konteks dan pengalaman. Jarang ia boleh digunakan secara sendiri.
Dan kalau ia disalahgunakan, ia ada potensi untuk meramal dengan salah. Jadi, kalau awak nak gunakan sebagai alat pengesahan dan bukan secara signal semata-mata. Dan untuk maklumat unusual options activity, first kita pilih dulu saham yang kita nak. Contohnya Nvidia. Lepas tu tekan options unusual activity. Macam itu saja. Awak boleh tapis maklumatnya. Contohnya call sweep yang besar atau put sweep yang besar, di mana nisbah volume to open interest adalah sangat tinggi. Contohnya lebih daripada 5 kali ganda. Awak juga boleh tambah alert untuk terima reminder. Dan sekiranya nak, awak boleh copy trade dengan cara yang sangat mudah. Okey, sebelum saya berakhir, biar saya recap. Jurang maklumat antara pelabur institusi dan pelabur runcit adalah nyata dan besar kemungkinannya awak tidak akan dapat melawan mereka dari segi itu. Tapi apa yang awak boleh buat adalah mengurangkan kesilapan. Perhatikan bila insider beli saham syarikat mereka sendiri dengan poket mereka sendiri. Kaji syarikat bukan dalam vacuum, tapi sebagai sebahagian daripada rantaian bekalan. Dan kalau awak nak guna unusual options activity, gunakan sebagai salah satu mekanisme pengesahan dan bukan pencetus untuk mula melabur. Matlamatnya bukan nak kalahkan pasaran setiap tahun, matlamatnya adalah untuk mengurangkan kesilapan yang boleh dielakkan. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi, bye-bye.